Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat datang ke podcast pendidikan. Saya Kak Jora, hos anda pada hari ini. Bersama-sama kita akan membincangkan tajuk yang sangat menarik, iaitu teknologi di bilik darjah. Untuk itu, saya menjemput Cikgu Zaitun, seorang guru yang aktif menggunakan teknologi dalam pengajaran. Selamat datang, Cikgu. Okay, sama. Waalaikumsalam dan terima kasih kepada Adik Kejora selaku hos podcast untuk TV PSS SKTC. Cikgu amat usaha hati kerana dapat diundang untuk menjadi tetamu jemputan untuk rancangan ini. Dan cikgu juga berusaha hati kerana dapat berkongsi pengalaman bersama dengan para pendengar selepas ini. Cikgu Zaitun, pada pandangan cikgu, apakah kepentingan teknologi dalam bilik darjah masa kini? Okey, pada masa kini kita dikelilingi oleh alat-alat yang berorientasikan teknologi. Okey, contohnya kamera yang kita gunakan untuk mengambil video podcast pada hari ini pun adalah salah satu daripada alat teknologi. Okey, telefon pintar. Okey, teknologi sebenarnya membantu menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik di dalam kelas. Guru lebih mudah mengajar dan pelajar lebih faham pelajaran di dalam suasana yang santai dan menyeronokkan. Okey, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyeronokkan. Murid bukan sahaja mendengar penerangan guru, tetapi juga berinteraksi dengan alatan, contohnya melalui video, kuis digital dan aplikasi pembelajaran yang memang dititik beratkan oleh Kementerian Pendidikan sekarang. Menarik. Bolehkah cikgu berikan contoh teknologi yang sering digunakan di sekolah? Okey, terlalu banyak contoh teknologi yang kita gunakan di sekolah. Okey, antaranya adalah platform D5 di mana pelajar menggunakan D5 untuk mengakses AINS untuk bacaan nilam. Okey, seterusnya Google Classroom. Kita ingat lagi pada sekitar tahun 2002 kita mengalami COVID dan pelajar tidak dibenarkan ke sekolah. Jadi mereka terpaksa menggunakan video interaktif untuk berinteraksi dengan guru untuk pengajaran dan pelajaran. Kemudian Canva, di mana Canva kita boleh menggunakan untuk mendapatkan pamphlet yang menarik, gambar yang menarik. Kemudian quizzes dan aplikasi pemetaan interaktif. Okey. Di sekolah kita ada satu smart box yang dibekalkan oleh salah seorang guru yang telah bersara di sekolah kita, dan smart box tu ada di bilik bahasa Inggeris. Okey, jadi pelajar boleh gunakan di sana di bilik bahasa Inggeris. Okey, semua ini membantu guru menyampaikan isi pembelajaran dengan lebih berkesan kepada murid. Apakah kesan penggunaan teknologi terhadap murid? Okey, kesannya memang banyak. Okey, kalau cikgu nak beritahu satu-satu memang terlalu banyak. Okey, tapi cikgu cuba ringkaskan. Okey, salah satunya murid menjadi lebih bermotivasi, okey, untuk belajar. Mereka juga dapat mengakses maklumat dengan lebih pantas, meningkatkan kreativiti dan kemahiran berfikir aras tinggi. Selain itu, mereka dapat membiasakan diri dengan kemahiran digital yang penting untuk masa depan. Jadi untuk pengetahuan Kejora, pada masa sekarang, kebanyakan graduan yang keluar daripada universiti awam ataupun swasta, mereka akan ditanya adakah mereka memiliki kemahiran di dalam ICT. Kalau mereka tidak ada kemahiran ICT, jadi peluang mereka untuk bekerja tipis. Kalau mereka ada kemahiran ICT, mana peluang untuk bekerja itu lebih cerah. Okay. Namun begitu, pasti ada cabarannya. Apakah antara cabaran yang sering dihadapi? Okey, cabarannya memang banyak. Okey. Antara cabarannya ialah masalah capaian internet. Okey, jadi pelajar yang ada internet di rumah dengan pelajar yang tidak ada internet memang berbeza. Jadi pelajar yang ada internet di rumah mereka terbiasa menggunakan aplikasi digital, tetapi bagi pelajar yang tidak ada internet mereka bergantung pada sekolah. Okey, jadi bila sampai sekolah baru mereka menggunakan di sekolah. Okey, dan kekurangan peranti, maknanya mereka pelajar itu tidak ada laptop di rumah ataupun tab di rumah ataupun telefon pintar. Berbanding pelajar yang ada, mereka maknanya tak ada masalah lah. Okey, kemudian tahap kemahiran digital yang berbeza dalam kalangan guru dan murid. Okey,
Guru-guru pun mempunyai tahap kemahirian beza. Ada guru yang berminat, ada guru yang tak berminat. Jadi guru yang berminat sentiasa ingin menguasai kemahirian digital. Bagi guru yang tidak berminat, mereka bersikap sama level. Dan pelajar pun sama juga. Jadi kalau pelajar yang ada internet, ada laptop ataupun tab di rumah, mereka lebih menguasai. Okay. Oleh itu, latihan dan sokongan yang berterusan memang amat diperlukan untuk memastikan semua guru dan murid dapat mencapai objektif tersebut. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, apakah harapan cikgu terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan? Harapan cikgu sangat besar dan sangat banyak. Okey, cikgu berharap teknologi dapat dimanfaatkan secara optimum dan semaksimal mungkin bagi mewujudkan pembelajaran yang lebih kreatif di kalangan guru dan murid. Okey, inklusif dan berkesan. Yang penting, teknologi digunakan sebagai alat untuk memperkaya pengalaman pembelajaran, bukan menggantikan peranan guru. Peranan guru tidak boleh diganti, guru ada sebagai pemudah cara. Okey, jadi tapi guru perlu menguasai kemahiran teknologi. Kalau guru tidak menguasai, jadi masalah kepada pelajar. Okey, jadi pelajar yang bermasalah, yang belum pandai, okey, guru boleh menunjuk ajar pelajar tersebut. Okey, kalau guru tidak pandai, okey, macam mana kan? Okey. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat itu Cikgu Zaitun. Semoga para pendengar memperoleh ilmu dan inspirasi daripada perbincangan hari ini. Okey. Terima kasih kepada adik Kejora. Sekali lagi kami mengundang cikgu dan cikgu berharap perkongsian kita pada hari ini untuk rancangan podcast dapat memberi manfaat kepada semua penonton di luar sana. Apakah kepentingan teknologi di dalam pendidikan bilik darjah. Okey. Dan kepada semua kru podcast, cikgu terima kasih kepada kerana boleh memikirkan idea untuk menengahkan tajuk teknologi di bilik darjah. Sekian sahaja podcast pendidikan pada kali ini. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.